Jadi serba sedikit tentang negara Uzbekistan ni. Negara Uzbekistan adalah sebuah negara double landlocked country. Maksudnya dia tak ada pantai, tidak ada border dengan ocean lah ataupun lautan. So it's double landlocked. Terletak di kawasan Asia Tengah. Ibu kotanya adalah Tashkent. Penduduk, dia punya population, jumlah penduduk adalah 38 juta dan 84% adalah daripada bangsa Uzbek. Dan minoriti lain adalah terdiri daripada suku kaum Kazakh, Tajik, Russian dan lain sebagainya lah. 94% daripada warga Uzbek ni beragama Islam dan yang lain yang minoriti adalah daripada Kristian Ortodoks dan juga atheist. So itulah sedikit sebanyak tentang negara Uzbekistan ni. And orang Uzbek ni sebenarnya mereka satu rumpun dengan bangsa Turk yang macam orang Turki, tapi orang Turki dekat Turki tu diorang dah campur tau. Diorang dah banyak kacukan Parsi, kacukan Greek, Yunani, Arab, Eropah. Jadi sebab tu muka diorang mancung-mancung. Tapi kat sini orang Uzbek ni diorang kira almost the original Turk lah. Kira muka ala-ala macam Genghis Khan gitu kan. Tapi Genghis Khan punya gang is Mongol. Diorang pun, orang Uzbek ni pun ada campuran Mongol juga. So diorang ni campuran Turk, Mongol dan juga Parsi. Dan negara Uzbekistan ni pernah menjadi wilayah laluan sutera the Silk Route pada zaman dahulu kala. Dan di sinilah banyak civilization ataupun tamadun especially tamadun Islam telah kata orang berkembang. Khususnya di kota-kota di tempat-tempat seperti kota Samarkand, Bukhara dan lain-lain lah. Tapi Tashkent ni dia lebih ke arah moden dan majoriti seni bina